Selamat petang dan salam sejahtera semua pendengar setia podcast Radio Asti. Bersama saya DJ Max di rancangan segmen Sambung Cerita Kita. Pada hari ini, saya ingin menceritakan ataupun berkongsi serba sedikit tentang kajian tesis yang telah saya jalankan berkaitan interpretasi alam dalam kumpulan puisi Lelaki Sunyi di Alam Sembunyi karya Abizai. Okey. Saya kenalkan dulu siapa ini Abizai. Abizai ini sebenarnya merupakan sastrawan negeri Sarawak yang ke-10. Beliau telah menghasilkan banyak karya kreatif yang menarik perhatian saya dan juga menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penggiat seni dan penggiat sastra yang sering melakukan kajian tentang karya kreatif yang beliau hasilkan. Nama saya adalah Maximus Lakim Jun dan digelar sebagai DJ Max, merupakan pelajar dari Akademi Seni Kreatif Universiti Malaysia Sabah. Bidang kajian yang saya ceburi lebih tertumpu kepada kesusastraan Melayu, khususnya berkaitan puisi dan unsur alam dalam karya sastra. Tajuk tesis saya adalah Interpretasi Alam dalam Kumpulan Puisi Lelaki Sunyi dalam Sembunyi karya Abizai. Seperti yang saya telah beritahu tadi, Abizai ini merupakan seorang sastrawan negeri Sarawak yang ke-10. Saya memilih tajuk ini kerana saya tertarik dengan cara Abizai ini menggunakan unsur alam untuk menyampaikan makna yang mendalam tentang kehidupan manusia. Sebagai contoh, macam kita tengok sunset ataupun pantai. Kita tak tahu apa yang disampaikan oleh pengarang dalam puisi. Tetapi dengan kajian ini, kita mengetahui makna yang tersirat dalam penggunaan unsur-unsur alam seperti pantai. Dalam karya ini, unsur-unsur alam seperti hujan, malam, flora dan suasana persekitaran bukan sekadar dijadikan sebagai gambaran biasa, tetapi digunakan sebagai simbol untuk menyampaikan emosi dan pemikiran tertentu. Jadi pada pandangan saya lah kan, puisi ini bukan hanya tentang penggunaan bahasa yang indah, tapi puisi juga menjadi medium untuk menjadi pengalaman hidup, emosi dan nilai kehidupan. Jadi dalam kajian saya ni kan, saya cuba memahami macam mana unsur alam ni digunakan secara simbolik dalam puisi dan bagaimana unsur tersebut memberi nilai didaktik kepada pembaca. Jadi pada pendapat saya, Abizai ini memang banyak menggunakan unsur alam dalam penghasilan puisi beliau. Sebab kan saya pernah interview dengan Abizai itu sendiri. Beliau mengatakan unsur alam ni amat dekat dengan kehidupan manusia. Oleh itu beliau sering menggunakan unsur alam ni untuk menyampaikan makna yang ingin disampaikan oleh beliau dalam karya beliau lah. Jadi apa yang menarik perhatian saya terhadap karya ni ialah penggunaan unsur alam dan juga bahasa yang sangat puitis dan mendalam, yang membuka minda kita macam kita fikirkan apa yang dia nak sampaikan ni sebenarnya, apa yang penyair ni cuba sampaikan dalam karya tersebut. Contohlah dia guna pantai kan. Pantai ni kita tengok tenang, aman, tapi sebenarnya pantai ni juga boleh mendatangkan bahaya kepada kehidupan manusia dan kepada masyarakat yang sering berkunjung ke pantai. Sebagai contohlah, kita pernah dengarkan tentang macam kes-kes di pantai, macam lemas macam tu. Jadi maksudnya, pantai ni boleh dijadikan sebagai tenang ataupun boleh dijadikan sebagai satu ancaman kepada kehidupan manusia. Okey, seterusnya saya rasa saya nak baca sikitlah tentang soalan-soalan yang dikemukakan dalam sosial media kita. Ya, terima kasih kepada yang memberi soalan kepada saya di sosial media. Okey, soalan daripada Edley James. Kenapa saya memilih tajuk Interpretasi Alam dalam kumpulan puisi Lelaki Sunyi dalam Sembunyi? Okey, terima kasih soalan tu Edley James. Jadi saya pilih tajuk ni kan, sebenarnya saya terfikir
Kenapa tidak saya buat karya daripada penulis asal saya sendiri, iaitu Abizai, penulis Sarawak sendiri? Kenapa saya nak kaji puisi orang lain? Kenapa saya nak puisi yang sudah terkenal? Kita pilihlah yang macam tempatan punya kan, supaya dia diberikan macam pendedahan kepada masyarakat kan. Jadi saya rasa saya pilih tajuk ni, iaitu Laki Sunyi Dalam Sunyi, karya ni, kerana saya tertarik dengan cara penyair. Cara Abizai ini menggunakan unsur alam untuk menyampaikan makna yang mendalam tentang kehidupan dan emosi manusia. Okey, seterusnya soalan yang kedua daripada Asher Justin. Apa yang menarik perhatian saya terhadap karya ni? Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kerana bahasa dan simbol yang digunakan oleh Abizai ini sendiri memang amat-amat mendalam dan perlu diterokai makna dia. Sebab dalam karya beliau ni, beliau sering menggunakan ayat-ayat yang puitis yang jarang kita ketahui. Jadi kita perlu buka kamus, kita cari di perpustakaan untuk kita tengok dan cari makna apa yang sebenarnya dia ingin sampaikan ni. Jadi itu sebenarnya yang saya lakukan untuk saya dapat dapatan dalam kajian saya ini. Okey, terima kasih ya soalan tu dari Asher. Ada lagi soalan dari Justin Baby. Wow, Justin Baby ya nama dia. Mengapa unsur alam penting dalam sebuah karya sastra? Oh, ini menarik. Kenapa unsur alam ni penting? Sebab unsur alam ni bantu penyair menggambarkan perasaan dan pemikiran secara halus dan mendalam. Sebab apa? Alam ni kan menjadikan kita dekat dengan pengalaman kehidupan manusia. Sebagai contoh hutan. Kan manusia kan sering hiking, macam menerokai hutan. Jadi dalam hutan tu ada apa? Dia ada bahaya, mungkin ada ketenangan. Jadi dalam puisi ataupun dalam sesebuah karya sastra, unsur alam ni bantu penyair-penyair ni untuk menggambarkan perasaan mereka. Macam perasaan mereka sedang marah ataupun sedang kusut ataupun mencari identiti diri dan sebagainya lah. Okey. Soalan seterusnya adalah, apakah objektif yang saya utamakan ataupun saya tetapkan dalam kajian saya ini? Kajian saya untuk meneliti makna simbolik unsur alam dalam puisi serta mengenal pasti nilai didaktik yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi, dalam kajian saya ini saya mencari apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan melalui unsur alam yang digunakan oleh Abizai. Okey, nampaknya masa pun telah mencuburi kita. Selesai sudah untuk segmen pertama saya, iaitu tentang pengenalan kajian saya. Jadi, kita akan berehat sebentar dengan lagu Ikro yang akan dibuka sebentar lagi. Dan ke mana-mana, sentiasa kekal di Radio Podcast Astim. Sentiasa menyokong aspirasi seni anda. Bintang-bintang dan pepohonan, kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak bertiang. Siapakah aku sebenarnya? Hanya atom yang kecil besar sombongnya. Sampai di masa ini ku masih mencari tentang arti dunia yang ramai dan sunyi. Bantu aku
berjanji menjadi yang baik. Semua kau cipta berpasang, sebab hanya engkau yang satu. Seluruh bima sakti